Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Doro Plus bermula dengan bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai adik-adik. Hari ni kita nak main slime. Kita ada 3 slime pada kali ini. 1, 2, 3. Dalam slime kita pada kali ni ada haiwan yang bersembunyi. Jom kita tengok. Yang ini warna hijau, yang ini warna biru dan juga warna jingga. Jom mula. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok yang warna jingga dulu. Dalam ni ada haiwan. Nak tahu apa dia? Kita kena keluarkan daripada slime ini. Tarik-tarik keluarkan. Okey, sekarang kita tarik panjang-panjang lagi slime ni. Tengok tu, haiwan tu dah nampak. Apa ni? Oh, nampak daripada bentuk dia macam katak. Yalah adik-adik, katak. Yang ini warnanya hijau. Katak ialah haiwan amfibia berdarah sejuk serta boleh hidup di 2 alam. Di belakang badan katak ni ada corak yang berwarna hitam. Bahagian bawah dia pula berwarna jingga. Selesai, jom kita tengok yang seterusnya pula. Seterusnya kita ada slime berwarna biru. Jom tengok dalam dia ada apa pula. Macam boleh nampak je apa dalam ni. Kita tarik-tarik slime. Tengok. Wah, katak warna kuning. Kali ni kaki dia lain sedikit daripada yang sebelum ni. Posisi katak kelihatan seperti sedang berenang. Adik-adik tahu berenang tak? Dekat bahagian kaki pula ada warna jingga. Adik-adik cuba tengok dekat slime kali ni ada kilauan ataupun kita panggil glitters. Cantik kan? Dah puas tarik-tarik slime, sekarang masanya untuk kita tengok pula slime yang terakhir. Tada! Seterusnya kita ada slime yang berwarna hijau. Agak-agaknya kali ni apa pula warna katak yang akan keluar daripada slime ni? Jom kita tengok. Macam biasa, tarik-tarik slime sampai kita boleh nampak katak kita. Macam dah boleh nampak je. Kali ni katak kita berwarna merah jambu. Saiz pula sedikit kecil berbanding dengan katak-katak tadi. Comel kan adik-adik? Kecil je saiz dia. Kalau perasan, katak kali ni ada permukaan badannya basah sedikit berbanding dengan katak tadi. Okey, tiba masa untuk main slime. Hijau ni pun boleh nampak glitters lah adik-adik. Cuba tengok betul-betul. Cantik kan? Okey, sudah. Sekarang kita simpan balik katak dekat atas slime dia. Okey, itu sahaja untuk episod kita pada kali ini. Adik-adik suka yang mana satu? Kita ada slime yang berwarna hijau dengan katak yang berwarna merah jambu. Kemudian kita juga ada slime jingga
dengan katak yang berwarna hijau. Comel kan? Dan kita juga ada slime berwarna biru dengan katak kuning. Tengok ni, inilah perbezaan saiz dia. Merah jambu paling kecil, warna kuning sederhana dan warna hijau yang paling besar. Pada kali ini kita belajar tentang haiwan di dalam slime, iaitu katak, mempunyai warna dan saiz yang berbeza. Adik-adik suka main slime tak? Kalau suka main slime, jangan lupa untuk tonton Surprise Slimy pada episod akan datang untuk mengetahui lebih banyak kejutan. Jumpa lagi. Bye. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Surprise Slimy. Macam biasa, sebelum kita mula, baca Bismillahirrahmanirrahim. Agaknya kali ni kita nak buat apa ya? Apa kata hari ni kita buat slime? Jom tengok apa bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama, adik-adik perlu sediakan bekas. Nanti nak kacau-kacau slime dalam bekas ni. Kemudian kita perlukan juga gam cair macam ni tau. Tak kisah warna apa pun. Lepas tu kita perlu juga ada activator ataupun pemangkin. Yang ini kita gunakan borax. Baiklah, jom kita mulakan. Mula-mula ambil gam. Macam dekat video kali ni kita ada warna biru dan merah jambu. Kalau adik-adik ada warna lain pun tak kisah. Kita tuangkan gam warna biru ni. Ikutlah berapa banyak kuantiti yang kita nak. Kemudian nak campurkan dengan warna merah jambu pula. Lepas ni kita tengok apakah hasil warnanya. Tengok tu dah ada dalam bekas. Agak-agak lepas dah kacau ni boleh jadi warna apa ya adik-adik? Sekarang kita nak tuangkan pemangkin ataupun activator kita. Pastikan goncang-goncang dulu untuk larutkan dia. Tuangkan sedikit demi sedikit tau. Jangan tuang banyak-banyak. Kejap-kejap, nak kacau guna apa ni? Tak ada sudu pula. Jom cari sudu. Tada, dah dapat pun sudu. Jadi sekarang dah bolehlah kacau. Kacau. Adik-adik kena sabar tau kacau sebabnya lama nak jadi. Jadi teruskan kacau sampailah gam dan pemangkin tadi bergumpal. Sambil kacau tu bolehlah kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok ni. Bila dah kacau-kacau pun dia masih lembik lagi, bolehlah kita tambah pemangkin lagi. Tambah sedikit-sedikit tau, jangan tuang banyak-banyak. Adik-adik perasan tak sekarang slime tu dah jadi warna apa bila campurkan warna biru dan warna merah jambu tadi? Kejap, masih lembik lagi lah. Tambah lagi sedikit pemangkin. Kali ni nampak macam dah nak makin bergumpal. Salah satu cara nak tahu macam mana slime kita dah siap ke belum adalah bila kita tarik, tiada lagi gam yang melekat-lekat di dalam bekas. Seperti di dalam video ni. Nampak dia dah bergumpal. Jom bawa keluar daripada bekas dan kita main slime. Dah siap pun. Alhamdulillah. Bolehlah mulakan permainan. Adik-adik pernah main slime tak? Kalau adik main slime, cuba share macam mana adik main. Tarik-tarik, buat belon ataupun cucuk-cucuk je.
Inilah hasilnya lepas kita campurkan warna biru dan warna merah jadi warna ungu. Okey, jom kita tengok semula apa bahan yang kita perlukan. Kita perlukan gam yang cair, jernih ataupun berwarna macam ini. Kita perlukan aktivator ataupun pemangkin. Kemudian perlulah ada bekas dan juga sudut untuk kacau. Baiklah, itu sahaja untuk episod kali ni dalam Surprise Slimy. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye! Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Duriu Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Duriu Plus.